tanda rezeki kita berkat. InsyaAllah. Yang pertama iaitu haiwan meminta makanan kepada kita, lebih-lebih lagi kucing dan sebagainya. Ingat, kita kongsi rezeki tak semestinya kita kongsi rezeki dengan manusia. Bahkan kita kongsi rezeki dengan binatang sekalipun ada ganjaran pahalanya untuk kita. Yang kedua iaitu apa dia? Kita memudahkan urusan orang bila orang meminta tolong kepada kita. Kita memudahkan urusan orang. Kita ada rezeki lebih, kita permudahkan urusan orang. Yang ketiga iaitu duit yang kita ada ni dah tak penting dah. Tanda rezeki kita murah, tanda rezeki kita berkat. Duit kita ada ni tak penting dah untuk kita. Bahkan kita rajin gemar bersedekah, gemar melakukan kebaikan. Sebab apa? Segala-galanya kita pernah merasa, segala-galanya kita dah ada. Sampai satu masa, kita menggunakan duit untuk membantu mereka yang memerlukan. Yang keempat iaitu tetamu datang ke rumah kita. Tetamu suka datang rumah kita sebab kita murah rezeki. Orang datang rumah kita. Kita suka jamu makan pada kawan-kawan kita. Kita suka bagi minum pada kawan-kawan kita. Suka belanja kawan-kawan kita makan. Niat bersedekah. InsyaAllah tanda rezeki kita